50 juta USD, 10 juta USD, 30 juta USD, 15 juta USD. Setiap negara di Timur Tengah ni atas dasar Islam dibagi kepada Bangladesh, kerajaan Bangladesh, untuk sara dan tanggung buat rumah apa yang patut, semua kebajikan Rohingya. Negara Bangladesh mendapat wang sumbangan jutaan dolar dari negara Timur Tengah untuk diberikan kepada kaum Rohingya. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang individu dikenali sebagai Azizul Syafiq apabila aktivis kemanusiaan ini mendedahkan bagaimana kaum Rohingya mempunyai wang yang banyak untuk sampai ke negara ketiga seperti Malaysia dan Indonesia. Menerusi potongan video live yang dikongsikan di akaun TikTok Mr. Chin 93 itu, individu ini mendedahkan atas dasar sesama Islam, negara-negara Arab yang kaya raya telah memberikan lebih jutaan dolar Amerika kepada kerajaan Bangladesh untuk melindungi kaum Rohingya yang ditindas di Myanmar, dan wang tersebut digunakan kaum Rohingya ini untuk menaiki bot untuk lari dari Bangladesh kerana merasakan di Malaysia lebih selamat untuk diduduki. Dengarkan penjelasan individu itu di sini. Jadi kat mana dia orang dapat duit? Kenapa dia orang nak duduk kat sini? Kenapa dia orang nak datang sini? Dia orang bukannya pelarian miskin. Satu orang nak naik bot tu, bayaran dia hampir 10 ke 20 ribu duit Malaysia. Mana dia orang dapat duit? Dia orang dapat duit daripada mana? Daripada United Nations, daripada negara-negara Arab, Timur Tengah. Dan Bangladesh ni satu negara yang paling dapat banyak sumbangan daripada Timur Tengah. Macam di Arab Saudi, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, UAE. Diorang ni atas dasar sesama Islam, disebabkan Rohingya ni Islam, diorang bagi 50 juta USD, 10 juta USD, 30 juta USD, 15 juta USD. Setiap negara di Timur Tengah ni atas dasar Islam dibagi kepada Bangladesh, kerajaan Bangladesh, untuk sara dan tanggung buat rumah apa yang patut, semua kebajikan Rohingya. Dah ada Rohingya yang dapat, satu orang, satu family mungkin dapat, yalah, one off, secara one off mungkin dapat 10,000 USD, 5,000 USD. Jadi duit-duit ni lah dia orang gunakan. Bukannya duduk sana, dia orang bayar kepada kartel-kartel kapal untuk pergi pula negara ketiga. Yang mana Malaysia ni lah, Malaysia ni mudah lah. Malaysia ni antara negara bagi pendapat mereka yang mudah untuk dia orang cari makan kat sini. Jadi orang-orang Malaysia kena jadi macam orang Indonesia. Orang Indonesia pun, diorang pun tahu, orang Indonesia ni pun tahu diorang sini makan tak cukup. Lepas tu kerajaan Indonesia pula nak terima pelarian Rohingya. Jadi apabila kerajaan terima, itu yang banyak sekali rakyat Indonesia berkumpul dekat tepi pantai, tepi laut. Mana-mana tongkang yang mendarat, diorang akan baling batu. Diorang takkan bagi. Apa yang jadi-jadilah. Diorang akan halau. Ada perkampungan Rohingya di Aceh. Diorang bakar pula. Diorang halau semua penduduk-penduduk sana. Time tu lah orang-orang Rohingya ni akan create satu simpati. Betul tak? Dia akan create satu story. Dia akan create satu simpati. Mengatakan yang, wah kami ni dah lah ditindas di negara sendiri. Lepas tu kami pula ditindas di negara ketiga. Kalau macam itu, negara-negara yang besar di bawah United Nations, negara-negara yang mengiktiraf UNHCR, terimalah dia orang ni. Jangan hipokrit. Amerika terimalah semua orang Rohingya ni. 1 juta je pun. Setakat ni pelarian lebih kurang 2 juta. Ambil lah 2 juta ni letak dekat US. Jangan menyusahkan negara ketiga. Di Malaysia, kerajaan Malaysia dia tak iktiraf kad UN. Jangan ingat kalau kau ada kad UN bermakna kau tak boleh ditangkap di bawah immigration. Boleh. Kerana Malaysia antara negara yang tidak mengiktiraf kad UN, termasuk United Nations sendiri, walaupun ada kedutaan UN ada di KL, tapi itu tidak menyebabkan yang kad UN tu terpakai.
Jadi apa yang patut UN buat, korang collect semua yang ada orang Rohingya ni, kan, hantarlah pergi US. Apa susah? Tapi kalau kerajaan mungkin macam hari tu kan, kerajaan dia bagi statement daripada menteri luar, dia bagi statement. Dia kata kalau pihak kedutaan United Nations tak nak bagi kerjasama tentang isu pelarian, diminta tutup kedutaan. Itu bagus statement tu. Cuma kalau nak lagi berkesan, kalau korang tanya pendapat aku, kita rakyat Malaysia sendiri kena jadi macam Indonesia. Kita sendiri kena bertindak sebagai rakyat Malaysia. Kita bertindak mengikut cara kita yang aman. Janganlah sampai buat perkara yang orang kata sampai berlaku apa-apa benda yang di luar, orang kata apa, di luar undang-undang lah. Subscribe with notifications on.